Meh. Tidur, aku nak main waktu tu, aku nak main. Mana dia tadi ya? Kolam KMK, kolam terbaik. Syok. Hoi bos. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kita berada di kolam KMK. Hari ni kita nak ajar macam mana main pellet dengan fish. Pellet dengan fish. fish. 6363 boleh beli dekat kolam KMK. Okey, ini fish pacak. Fish pacak. Boleh beli dekat KMK. Okey, ini gitu-gitu cak. Gitu-gitu belum cak. masuk Pun ada sini. Tak ada. Belum masa lagi. Belum masa lagi. Kita nak tunjuk ni cara nak bancuh ni. Pinyam putih pun. Mula-mula kita potong. Potong. Alright. Oh yo. Kita tuang. Alright. Satu. Alright. Kita potong lagi. Potong lagi. Kita tuang lagi. Alright. Senang ya. Air kolam ni. Air kolam je. Tak payah pening-pening. Oh, dalam tu dah ada air. Dah ada air lah sikit. Tak payah pakai air panas ke? Tak payah. Itu air panas baru-baru nak belajar tu. Baru-baru nak belajar. Ni kita buang air tu. Oh, gitu. Air yang lebih lah. Air yang lebih. Kita kasi basah lah. Okey. Cantik. Kacau sikit. Goncang. Goncang. Bila goncang? Mudah. Ini kira jatuh sekilo. Jatuh sekilo. Okey, 2 paket tu jatuh sekilo. Kita beri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kilo pellet 7 betul ah. Mula kita kacau macam ni Okey. Ni dulu sikit. Sikit macam ni merah-merah. Oh. Merah. Okey, lepas tu kita goncang. Goncang. Bagi dia rata. Tengok yang bawah naik tak boleh kan? Kita goncang balik. Okey, yang bawah Bagi kasih rata lah. Okey, kita tambah lagi. Kat sini kita ada menyediakan tong. Tambah 2 lagi ya. Tambah 2 lagi. Goncang. Bila kita dah kacau, kita bagi lagi. Macam biasa, kita ulang kan bagi. Ulang lagi. Secukup rasa. Oh ya, nak beli bau. Okey, siap. Dah siap. Okey, siap. Dah boleh baca. Dah betul. Oh, terbaik. Okey. Ini banyak senang lah. Banyak senang. Kira halal lah. Okey, kira halal. Okey. Selamat menjumpa. Jumpa saya di kolam KMK. InsyaAllah ada rezeki. InsyaAllah ada rezeki. Salam. Ni satu lagi. Kalau tak ada tong ni macam mana ni? Kalau tak ada tong ni boleh order juga. Boleh order? Kita akan letak ke kolam KMK sikit lah. Oh, ni tong tu. Comel tong ni. Tong pun Aduh. ada. Macam tong bersih. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Alright. Selamat baca bos. Di A1. A1.